Kekayaan bukan tentang berapa besar gaji, tetapi berapa lama kita boleh bertahan ketika tidak ada gaji. Tuan-puan jangan fikir, tuan-puan muda, masih sihat, kita akan keadaan macam ni selama-lamanya. Tak, tuan-puan. Saya tak pernah terfikir dalam hidup saya dipenjarakan. Saya dipenjarakan selama 2 tahun, tuan-puan. Atas kesalahan yang saya tak buat. Saya bagi sedekah RM200, penjara 2 tahun. Kalau curi duit orang RM200, penjara 2 tahun, logik. Ini sedekah, tuan-puan. Kalau duit tu saya bagi untuk tujuan jahat, takkan saya buat online banking. Logik tak? Kalau niat duit tu bagi untuk tujuan kejahatan, saya tak akan buat online banking. Tapi saya memang sedekah. 10% income saya setiap bulan, allocate 10% tabung sedekah tu. Ada orang susah, saya ambil duit bagi. Ada orang susah, saya ambil duit bagi. Daripada tabung tu saya sentiasa memberi sedekah. Tapi dalam banyak-banyak sedekah, satu sedekah yang membuatkan saya dihumban ke penjara selama 2 tahun. Syukur Alhamdulillah. Sebelum tu saya dah memang obses menabung. Menabung. Nah, sebelum saya dipenjarakan, saya sentiasa ingatkan, tuan-puan simpan emas, letak target 1 keluarga 1 kilo emas. Tuan-puan dah lah kena penjara, tuan-puan. Semua akaun bank saya dibekukan. Ada isteri dan 8 orang anak yang masih kecil. Syukur Alhamdulillah, tuan-puan. Isteri saya masih duduk di Cyberjaya, tak ada rumah pun tergadai, tak ada kereta pun tergadai. Alhamdulillah. Salah satu bentuk harta saya ialah bisnes public gold. Banyak, tuan-puan, faktor yang membuatkan bisnes saya boleh bertahan. Bukan saja bisnes public gold, saving minimum 1 kilo. Jadi waktu akaun dibekukan, isteri saya cuma ada emas. Isteri saya jual lah sikit-sikit. Antara yang banyak membantu ialah gold bar, 1 gram. Nak pakai duit sikit, jual sikit. Nak pakai duit sikit, jual sikit. Akaun emas gap pun kena freeze. Akaun bank dibekukan, akaun emas gap kena freeze. Jadi tuan-puan, ketika masih boleh bekerja, masih ada gaji, masa semuanya elok, inilah waktu terbaik untuk kita kukuhkan tabungan, miliki harta sebanyak mungkin, tutup hutang secepat mungkin. Sebab kita tak tahu bila hari susah tu akan tiba. Sekurang-kurangnya, tuan-puan, ketika hari susah, kita tak menyusahkan orang lain.